Kami sedang mengikuti perkembangan besar dalam kes berprofil tinggi terhadap bekas bintang bola sepak dan pilihan pusingan pertama draft sekarang. Seorang pembunuh yang didakwa yang menurut penyiasat telah menggunakan kecerdasan buatan dalam usaha untuk menutup jenayah yang didakwa dilakukannya. And she's saying that that's my mom calling on you, what is going on? They're bringing up what the hell happened. Juri besar baru saja mendakwa Darren Lee atas pembunuhan tunangnya. Rakaman kamera badan menunjukkan bagaimana dia bertindak apabila pegawai tiba di tempat kejadian dan kami akan tunjukkan kepada anda rakaman kamera badan itu. Sekarang, hukuman mati masih menjadi pilihan dalam kes ini. Tetapi pendakwa raya baru sahaja menggugurkan satu pertuduhan utama. Dan itu menimbulkan beberapa persoalan baru tentang sekuat mana kes mereka dan ke mana arah kes ini seterusnya. Kami sedang mengikuti kes ini dibawakan oleh Law and Crime. Saya mahu anda kembali kira-kira sedekad yang lalu ke Sugar Bowl tahun 2015. Ia adalah salah satu perlawanan terhebat dalam sejarah bola sepak Ohio State. Buckeyes mengalahkan Alabama dan kemenangan itu menjadi sebahagian daripada perjalanan mereka menjuarai kejohanan kebangsaan bola sepak college pada tahun itu. Dan MVP Sugar Bowl ialah seorang pemain linebacker bernama Darren Lee. Sekarang anda fikirkan tentang itu. Dia berada di puncak dunia, seorang bintang, seorang legenda bola sepak. Dan itu hanyalah permulaan dari segi keuangan untuk Darren Lee. Kerana beberapa bulan kemudian, dia akan dipilih dalam pusingan pertama pilihan ke-20 secara keseluruhan oleh New York Jets. Dan dia terus memperoleh jutaan dolar dalam NFL. Tetapi kini, dia berdepan kemungkinan yang sangat nyata untuk menghabiskan sisa hidupnya di sel menunggu hukuman mati. Jadi walaupun Lee telah dipilih pada tahun 2016, dia menandatangani perjanjian bernilai kira-kira 10 juta dolar, dia agak mengecewakan. Dia tidak berada dalam liga itu terlalu lama. Dia berpindah-pindah ke beberapa pasukan berbeza selama kira-kira 4 tahun, bermain dalam lebih daripada 50 perlawanan dan kemudian dia hilang dari liga. Namun begitu, dia tetap memperoleh berjuta-juta dolar sepanjang kerjayanya. Saya ceritakan latar belakangnya supaya anda faham siapa Lee dan dari mana asalnya. Tetapi inti kes ini bukanlah mengenai bola sepak. Siapa yang benar-benar peduli tentang itu apabila anda memikirkan tentang pembunuhan kejam seorang wanita yang masih mempunyai seluruh hidup di hadapannya? Dan Lee dituduh mengambil nyawa wanita itu. Namanya ialah Gabriela Perpetua. Dia berumur 29 tahun dan obituarinya menunjukkan bahawa dia bekerja sebagai jururawat dan dia sangat disayangi oleh ramai orang. Kita dapat lihat banyak gambar Gabriela Perpetua meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan. Kini, keluarganya telah memfailkan saman sivil atas kematian salah terhadap Lee dan menuntut 50 juta dolar. Dan saman itu mendedahkan apa yang mereka percaya telah berlaku di dalam rumah tempat Gabriela Perpetua meninggal dunia pada Februari tahun ini. Jadi mari kita kembali ke hari itu sebelum kita bincangkan perkembangan baru berkaitan dakwaan dan tuduhan yang telah digugurkan itu. Mari kita bincangkan apa yang polis katakan berlaku di dalam rumah itu berhampiran Chattanooga, Tennessee pada 5 Februari. Sam 7, CPR sedang dijalankan, wanita berumur 29 tahun. Sekarang, Lee adalah orang yang menelefon 911. Dan anda pasti tertanya-tanya, adakah ini panggilan daripada teman lelaki yang prihatin atau adakah ini panggilan daripada seorang pembunuh yang cuba menutup jejaknya? Jadi mari kita bincangkan tentang rakaman kamera badan yang telah kita lihat dalam kes ini. Saya rasa ini sangat penting kerana ia menunjukkan bagaimana bekas bintang bola sepak ini bertindak apabila polis tiba di rumahnya. Mereka membuat penemuan yang mengerikan ini. Dan saya mahu anda perhatikan bahasa badan Lee ketika dia bercakap dengan pegawai polis. Jadi rakaman kamera badan ini telah ditayangkan semasa pendengaran untuk menentukan sama ada wujud sebab munasabah dalam kes Lee. Kru kamera WTVC berjaya merakam video kamera badan itu. Mari kita saksikan. We'll get you an idea. What is it? Oh my God. Jadi Lee memberitahu pegawai bahawa dia tidak tahu apa yang berlaku, bahawa dia menemui Gabriela tidak sedarkan diri di atas sofa. Tetapi anda juga melihat bahasa badannya. Dan saya akui bahawa bahasa badan kadang-kadang sangat subjektif dan orang boleh melihat perkara yang berbeza. Tetapi dia nampak agak tenang. Dan apabila anda mendengar tentang kecederaan yang dikatakan dialami oleh Gabriela,
Ia memang menimbulkan beberapa persoalan besar tentang apa yang berlaku di dalam rumah itu. Menurut saman keluarga Gabriela, beliau mengalami petikannya, kecederaan badan yang teruk, termasuk tetapi tidak terhad kepada trauma tumpul pada kepala yang menyebabkan kecederaan otak yang serius, patah tulang belakang serviks pada bahagian leher, pelbagai luka tikaman dan tusukan pada dada, abdomen dan kaki, lelasan dan lebam yang meluas di bahagian kiri muka, serta kesan gigitan manusia yang ditemui pada badannya, selari dengan pergaduhan fizikal yang ganas dan serangan yang disengajakan. Mari kita bincangkan satu bukti besar dalam kes ini untuk pihak pendakwaan. Dan itulah yang didakwa dilakukan Lee sebelum dia menghubungi 911. Mesej-mesej soalan-soalan yang diajukan oleh Lee kepada ChatGPT. Dan saya akan tunjukkan mesej-mesej itu kepada anda sebentar lagi. Tetapi sebelum itu, kita perlu bentangkan beberapa lagi bukti penting yang ditemui di dalam rumah, iaitu bukti percikan darah yang menurut polis mereka temui. Dan saya mahu anda tonton di sini dari pendengaran bagi menentukan sebab munasabah seorang pegawai menerangkan apa yang mereka temui di dalam rumah. Itu adalah bahagian atas tangga yang menuju ke lorong ke arah bilik tidur utama. Jadi anda nampak semua warna biru dalam video itu. Itulah yang pihak penguat kuasa undang-undang katakan sebagai darah yang ditemui di dalam rumah. Dan anda boleh lihat di sini, warna biru ini menunjukkan di mana darah didakwa ditemui di ruang tamu. Mereka juga mengatakan ia ditemui di atas tandas. Ia ditemui di dalam bilik air. Ia ditemui di seluruh rumah dan juga dalam BMW Lee serta di dapur. Jadi sekarang, mari kita bincangkan tentang kecerdasan buatan. Kerana jelas bahawa ini adalah satu situasi yang mengerikan yang ditemui oleh pihak penguatkuasa undang-undang. Dan ia memang menimbulkan beberapa persoalan kerana Lee nampaknya keliru mengapa teman wanitanya tidak memberi respons. Tetapi kemudian pihak pendakwa raya berkata, apabila mereka memeriksa telefonnya, mereka memeriksa komputernya dan mereka menemui soalan-soalan yang didakwa dihantar oleh Lee kepada ChatGPT seolah-olah ia penasihat undang-undang tidak rasmi sebelum dia menghubungi 911. Pihak negeri percaya ini adalah bukti yang memberatkan. Jadi, kita akan kembali ke perbicaraan ini. Dan pada ketika ini, ada seorang pegawai yang menerangkan beberapa soalan yang ditanya oleh Lee kepada AI. Ini akan menjadi hijau, red akan menjadi encik ready. Kerana itulah soalan beliau mesti diubah. Jadi sekali lagi, terdapat beberapa soalan utama di sini yang perlu dijawab oleh Lee dan pihak pembelaannya apabila kes ini diteruskan. Dan beberapa soalan itu ialah, mengapa cerita yang beliau beritahu kepada polis yang kita baru lihat dalam video kamera badan tidak sepadan dengan soalan-soalan yang beliau tanya kepada ChatGPT sebelum pegawai tiba. Beliau jauh lebih terperinci dalam apa yang didakwa ditanya kepada chatbot berbanding dengan pegawai apabila beliau berkata beliau tidak tahu mengapa teman wanitanya tidak memberi respons. Sekarang, untuk berlaku adil, kita hanya melihat sebahagian kecil daripada video kamera badan yang ada. Pihak pendakwa berkata dalam perbicaraan itu bahawa mereka mempunyai kira-kira 30 minit rakaman video kamera badan, tetapi untuk tujuan perbicaraan sebab munasabah itu, mereka hanya menayangkan antara 5 hingga 10 minit daripada video tersebut. Jadi kita tidak tahu apa lagi yang didakwa telah diberitahu oleh Lee kepada pihak penguatkuasa undang-undang. Tetapi saya ingin paparkan di sini salah satu mesej yang didakwa telah ditulis oleh Lee kepada chatbot yang baru sahaja dikemukakan di mahkamah. Jadi anda boleh lihat sendiri di skrin ini. Dia didakwa bertanya, petikannya tak tahu nak buat apa sekarang. Tunang saya buat hal lagi dan sekarang keadaan dia teruk. Saya bangun dan dia ada 2 mata yang bengkak. Saya tak buat apa-apa, dia sendiri yang lakukan. Dia tikam diri sendiri, kelar matanya. Saya tak tahu. Tapi dia tak bangun atau beri respon. Apa yang patut saya buat? Lee tidak cakap apa-apa, macam itu dari rakaman kamera badan yang kami tonton. Sekarang satu lagi soalan yang timbul ialah bagaimana dia langsung tidak tahu apa-apa tentang apa yang didakwa berlaku kepada dia. Terdapat banyak darah yang didakwa ditemui di seluruh rumah, dalam keretanya, di bilik mandi, di dapur. Namun begitu, cerita yang nampaknya dia beritahu kepada pihak berkuasa ialah dia cuba mengejutkan dia, tanya sama ada dia mahu makan sesuatu dan dia tidak bangun. Jadi dia pun hubungi 911. Tetapi sekali lagi, satu lagi persoalan besar di sini untuk pihak pembelaan apabila kes ini diteruskan. Jadi saya ingin masuk ke maklumat baru yang kita ada tentang kes ini.
kerana juri besar baru saja mendengarnya dan mereka telah mendakwa Lee atas pertuduhan pembunuhan darjah pertama. Dan jika Lee didapati bersalah atas tuduhan itu, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Dan pihak pendakwa juga masih belum membuat keputusan sama ada mereka mahu menuntut hukuman mati dalam kes ini yang dilaporkan akan dibuat dalam beberapa minggu akan datang. Sekarang, berkenaan dengan Lee dan pertuduhan yang dihadapinya, dia kini berdepan satu pertuduhan kurang berbanding sebelum pendakwaan. Pihak pendakwa telah menggugurkan satu pertuduhan memanipulasi bukti. The Associated Press melaporkan biza dilakukan supaya mereka boleh memberi tumpuan lebih kepada pertuduhan utama iaitu pembunuhan darjah pertama. Sekarang, penting juga untuk dinyatakan dan akan menarik untuk melihat sejauh mana perkara ini akan memainkan peranan jika kes ini dibawa ke perbicaraan. Dan apabila kes ini diteruskan, penting untuk dinyatakan bahawa ini bukan kali pertama Lee didakwa bertindak ganas. Pada masa penahanannya pada bulan Februari dalam kes pembunuhan Gabriela, menurut AP, Lee sedang menjalani probation di Franklin County, Ohio. Itulah lokasi Columbus. Dan dia juga berada dalam probation di Alachua County, Florida. Dia telah didakwa dalam 3 serangan berasingan yang didakwa, termasuk serangan terhadap ibunya dan ibu kepada salah seorang anaknya. Sebelum saya beralih kepada pakar yang akan kami bawa masuk, saya ingin paparkan ini di skrin kerana dalam kes keganasan rumah tangga yang didakwa adalah sangat penting untuk orang ramai tahu bahawa bantuan memang tersedia. Jika anda atau sesiapa yang anda kenali memerlukan bantuan, anda boleh menghubungi talian bantuan keganasan rumah tangga. Nombornya ialah 1-800-799 SAFE-A-FE. Itu adalah 7233. Dan anda juga boleh menghantar SMS START ke 88788. Ia tersedia 24 jam sehari. Bersama kita sekarang untuk berbincang lebih lanjut mengenai kes ini ialah Peguam Pembela Jenayah Eric Fettes. Seronok seperti biasa dapat bersama anda di sini di Law and Crime. Ia menarik kerana ChatGPT semakin popular, begitu juga dengan chatbot AI ini. Kita telah melihat dalam beberapa kes, individu yang dituduh melakukan jenayah beralih kepada ChatGPT. Apa yang anda faham daripada apa yang Darren Lee didakwa tanya kepada AI sebelum polis tiba di rumahnya? Baiklah, ada beberapa perkara. Anda tahu, adakah para tertuduh ini tidak sedar bahawa semua mesej teks saya, semua panggilan saya, email saya, semuanya berkemungkinan boleh dilihat. Tetapi mereka fikir ChatGPT adalah sesuatu yang rahsia atau berbeza. Saya tidak faham. Seperti perkara itu jelas akan diperoleh melalui subpoena dan analisis forensik digital. Jadi bila anda melihat perkara itu, anda tahu bagaimana rupanya saya rasa ada pelbagai tafsiran, Chris. Tetapi satu tafsiran ialah dia cuba mendapatkan rawatan perubatan tanpa melibatkan polis. Adakah itu kerana dia melakukan sesuatu yang salah? Atau adakah itu kerana sesuatu yang buruk telah berlaku dan dia di bawah pengawasan Probert? Anda tahu ada pelbagai tafsiran di situ. Tetapi saya rasa ada banyak maklumat menarik dalam pertanyaan ChatGPT itu yang secara keseluruhannya tidak kelihatan begitu baik. Kerana saya rasa untuk pembelaannya, sebab di satu pihak, dari luar anda melihatnya dan anda fikir, itu memang mencurigakan jika seseorang pergi ke ChatGPT dan bertanya. Tetapi saya tidak pasti sama ada ini memihak kepadanya jika saya katakan begitu. Seperti dia ada kata, saya tak buat apa-apa dalam mesej itu. Dan dia juga ada kata sesuatu seperti, dia buat perangai gilanya lagi. Dan tidak jelas apa sejarah kesihatan mental Gabriela, anda tahu, atau apa-apa berkaitan dengannya. Tapi sekurang-kurangnya, kalau anda seorang peguam bela, adakah anda terpaksa menggunakan pembelaan itu sekarang? Iaitu, dia ada masalah tertentu dan entah macam mana dia lakukan ini pada dirinya sendiri. Memandangkan itulah yang nampaknya berlaku. Dia bertanya kepada chatbot itu dalam mesej-mesej ini. Sudah tentu kenyataan-kenyataan itu akan digunakan terhadapnya. Jadi adakah itu bermakna pembelaannya terhad? Tidak semestinya. Anda tahu, ada kemungkinan pembelaan lain yang boleh digunakan. Terdapat juga kemungkinan pembelaan berkaitan kesehatan mental. Terdapat cara lain untuk menggambarkan apa yang dipercayai oleh pihak pembela berlaku. Tetapi, Anda tahu, apabila Anda masuk ke dalam mahkamah itu, Chris, Anda tidak boleh menafikan sesuatu yang jelas dan nyata di hadapan mata. Seperti apa yang telah berlaku itu. Jadi Anda perlu tentukan, hey, apakah tafsiran yang sesuai untuk perkara itu? Dan bagaimana saya boleh membentangkan perkara ini kepada juri dengan cara yang selari dengan pembelaan kita yang lain. Bila berkaitan dengan beberapa perkara pra-perbicaraan yang sedang berlaku, jika kes ini sampai ke peringkat perbicaraan pun, maksud saya,
betapa sukarnya perkara ini. Jika pihak penguatkuasa undang-undang berkata, kami telah memeriksa telefon itu, kami lakukan secara sah dengan waran geledah dan kami dapati ini yang dia cari di ChatGPT sejurus sebelum polis tiba di rumahnya. Apa yang boleh dilakukan oleh peguam bela untuk cuba mengecualikan perkara itu sebagai bukti? Jadi itu agak berbeza sedikit. Jika mereka telah melalui proses waran geledah, ini bermakna seorang hakim telah pun berkata, hey, terdapat sebab munasabah untuk kerajaan mengakses peranti digital ini dan merampas maklumat. Jadi anda perlu lihat, adakah kerajaan menjalankan aktiviti-aktiviti itu selaras dengan waran geledah tersebut. Kadang-kadang skop tindakan kerajaan terlalu luas. Mungkin waran geledah itu menyatakan, hey, anda boleh melihat perbualan ChatGPT ini. Dan kemudian kerajaan mengambil ML-ML dari 10 tahun lepas dan puluhan ribu bahan lain. Saya pernah mengalami perkara itu dan saya telah memfailkan permohonan dengan mengatakan, hey, kerajaan bertindak secara melampau di sini. Mereka mendapat seluruh kehidupan lampau individu ini yang mereka boleh akses, di mana sebahagian besarnya langsung tidak berkaitan. Jadi ada permohonan yang boleh difailkan, tetapi biasanya hakim akan berkata, hey, hakim sebelum ini sudah pun mengatakan ada sebab munasabah untuk perkara ini. Adakah anda mengatakan tiada sebab munasabah dan itu adalah hujah yang sukar? Darren Lee ialah seseorang yang sedang dalam tempoh percubaan ketika bekas teman wanitanya ditemui mati. Dan sudah tentu, dia ditangkap dan kini berdepan tuduhan membunuh ini. Sejauh mana kemungkinan juri akan mendengar perkara itu jika kes ini dibicarakan? Iaitu, ini bukan kali pertama dia bertindak ganas terhadap seseorang. Sebenarnya, saya baca di Associated Press bahawa dia dituduh menyeram ibu kepada anaknya sendiri dan juga ibunya sendiri dalam kes-kes tersebut yang mana dia sedang dalam tempoh percubaan. Seberapa besar masalah itu bagi pihak pembelaan? Ia adalah masalah dari beberapa aspek. Kerana apabila anda melihat pertanyaan ChatGPT itu, salah satunya adalah seperti bagaimana saya boleh mendapatkan rawatan perubatan tanpa polis datang ke sini. Dan itu mungkin kerana dia membunuhnya. Atau pihak pembelaan boleh kata, tidak, itu kerana dia sedang dalam tempoh percubaan. Dia panik, dia tidak mahu polis datang. Tetapi jika anda mengambil tafsiran itu dan memberikannya kepada juri, itu bermakna dia sudah pun berada dalam tempoh percubaan untuk sesuatu kesalahan. Mungkin hakim akan memberi arahan yang mengehadkan bahawa hey, mereka tidak akan diberitahu untuk apa dia dalam tempoh percubaan, hanya bahawa dia sedang dalam tempoh percubaan kerana ia menerangkan perkara berkaitan ChatGPT itu. Tetapi juga terdapat perbuatan-perbuatan terdahulu terhadap mangsa yang didakwa ini yang boleh digunakan terhadapnya untuk menunjukkan motifnya, untuk menunjukkan niatnya. Perkara-perkara seperti itu sering digunakan dalam situasi keganasan rumah tangga seperti yang didakwa dalam kes ini. Dan apabila anda melihat di mana kita berada sekarang, ini adalah maklumat terkini yang kita ada mengenai kes ini sejak penahanan Darren Lee. Saya asyik terfikir bahawa ini bukan kali pertama kita melihat seorang pemain bola sepak, selebriti atau sesiapa sahaja menghadapi masalah seperti ini. Tapi bila fikir balik, dia ini lelaki yang pernah menandatangani kontrak bernilai $10 juta. Dan kini dia, setelah 5 tahun tidak lagi dalam liga, kini berdepan dengan tuduhan-tuduhan ini. Ia benar-benar satu kejatuhan yang sangat besar daripada zaman kegemilangannya. Dan kini, dia telah didakwa atas tuduhan membunuh tunangnya. Tetapi pada mulanya, dia juga berdepan dengan tuduhan memanipulasi barang bukti. Namun, dia tidak lagi berdepan dengan tuduhan itu. Dan cara AP mengungkapkannya ialah, jadi, pihak pendakwa raya kini boleh memberi tumpuan kepada tuduhan utama, iaitu pembunuhan darjah pertama. Apakah kemungkinan strategi di situ? Atau lebih lagi, dan saya tahu awak seorang peguam pembela jenayah. Seperti, apa maksudnya kepada awak apabila tuduhan itu tidak lagi dihadapi oleh Darren Lee? Sudah tentu. Jadi awak tahu, semestinya saya tidak hadir semasa prosiding juri besar itu. Saya tidak tahu dengan tepat fakta-fakta yang mungkin menjadi asas kepada tuduhan tersebut. Tetapi apa yang saya faham, Chris, ialah pihak pendakwaan mahu berhati-hati di sini. Mereka tidak mahu kelihatan seperti mengenakan tuduhan berlebihan. Anda tidak mahu kelihatan seperti bertindak lebih keras terhadap seseorang daripada yang adil dan wajar. Jadi, hanya memberi tumpuan kepada tuduhan utama di sini dan tidak cuba mengejar pertuduhan tambahan, ini adalah masuk akal dalam cara berfikir tersebut. Dan apa yang ia beritahu saya juga ialah tuduhan itu mungkin berdasarkan beberapa aktiviti selepas kematian. Mungkin cuba menutup sesuatu.
Dan mereka tidak mahu juri terperangkap dalam perbincangan rumit atau membuat keputusan kompromi di mana mereka berkata, hey, kami tidak 100% pasti tentang pembunuhan, tapi mari kita sabitkan mereka atas tuduhan mengubah bahan bukti ini dan selesai. Pihak pendakwaan tidak mahu perkara itu berlaku. Ya, dan sudah tentu, jika kerajaan merasakan mereka mempunyai kes yang sangat kukuh untuk tuduhan pembunuhan tahap pertama itu, maksud saya, jika dia didapati bersalah atas tuduhan itu di Tennessee, itu akan menyebabkan dia dipenjara seumur hidup dan dia masih berpotensi menghadapi hukuman mati. Bila bercakap tentang bola sepak juga, dan ada begitu banyak kisah ini, walaupun saya sebut tentang latar belakang bola sepaknya, dia adalah pilihan pusingan pertama dalam draft. Tapi pada akhirnya, wanita ini kehilangan nyawanya. Jadi, siapa kisah dia pernah bermain dalam NFL dan semua itu? Tapi kita memang dengar dalam kes yang melibatkan bekas pemain bola sepak, CTE nampaknya selalu disebut setiap kali. Sama ada itu benar atau tidak. Anda tahu, anda ingat pemain seperti Junior Sau yang telah meninggal dunia. Dan anda tahu, dia tidak dituduh seperti apa yang Darren Lee dituduh. Tetapi orang ramai menyebut CTE sebagai sesuatu yang benar-benar memberi kesan kepadanya di kemudian hari. Darren Lee bermain sebagai pemain pertahanan. Itu umpama kemalangan kereta dalam setiap aksi. Sejauh mana keberkesanannya? Dan saya juga tahu, anda tahu, ini soalan yang panjang. Tetapi seperti CTE adalah sesuatu yang kita tidak tahu, sama ada seseorang itu menghidapnya sehinggalah mereka meninggal dunia dan otak mereka boleh diperiksa. Bagaimana anda melihat hujah mengenai CTE dalam kes yang melibatkan pemain bola sepak? Sejauh mana keberkesanannya jika pihak pembelaan ingin membawa isu itu ke dalam perbicaraan? Chris, ini adalah perkembangan yang sangat baru dan sangat baru dalam sistem perundangan. Ia agak baru dalam bidang sains perubatan, tetapi sistem perundangan sebenarnya belum banyak menangani isu ini. Dan anda tahu, kebimbangan saya ialah perkara ini memang benar dan ia telah menyebabkan sesetengah orang bertindak dengan cara yang mereka tidak akan lakukan atau maaf, dengan cara yang mereka tidak dapat kawal. Dan itu mungkin menjadi asas untuk pembelaan undang-undang sebaliknya. Anda tahu, saya rasa ada orang yang mungkin berada dalam industri ini dan industri yang serupa yang pernah bermain sukan dan melakukannya. Dan mereka mungkin cuba menggunakan perkara ini sebagai alasan. Jadi, mahkamah benar-benar perlu memikirkan bagaimana kita menentukan sama ada ia boleh diterima, dalam keadaan apa, penemuan perubatan apa yang perlu ada. Sebelum seorang tertuduh boleh sekadar berkata, hey, dia pernah berada dalam, anda tahu, NFL. Jadi dia mesti ada CTE dan dia tak dapat kawal diri. Anda kena lepaskan dia. Saya rasa kita tak boleh ikut jalan itu juga. Ya, dan anda juga tertanya-tanya, kalau sampai ke tahap di mana CTE dibawa masuk, anda tahu, adakah itu sebelum dia disabitkan membunuh, jika itu yang sebenarnya berlaku di sini dan kita masih jauh lagi? Anda tahu, jika anda gunakan CTE, saya akan tertanya-tanya sebagai hujah. Adakah juri akan melihat seseorang seperti, ini seorang lelaki yang cenderung untuk jadi ganas sebab dia pemain bola sepak? Bila anda ada klien dalam kes seperti ini, di mana dia dituduh membunuh, pemain bola sepak yang terlintas di fikiran ialah Aaron Hernandez, yang dituduh membunuh beberapa orang, didapati bersalah. Bersalah sekurang-kurangnya satu. Saya rasa kes pembunuhan berganda itu yang dirayu kemudian sebelum dia meninggal dunia. Tapi saya rasa sebagai peguam bela, macam mana anda mahu Darren Lee tampil di hadapan juri, sedangkan anda mungkin perlu berdepan dengan orang yang mungkin melihat dan berkata, lelaki ini pemain bola sepak yang ganas. Seseorang yang sudah pun di bawah pengawasan Probson kerana beberapa serangan. Macam mana anda nak yakinkan juri kalau anda peguam bela? Dan sudah tentu, pihak pendakwaan akan menceritakan kisah tentang tunangnya. Dan dia memang nampak seperti seorang yang hebat. Bagaimana anda nak gambarkan Darren Lee kepada juri supaya dia tidak dilihat secara negatif? Sudah tentu, maksud saya semua orang ada cabaran, semua orang ada masalah. Itu termasuklah orang kaya dan terkenal dan juga orang biasa di tepi jalan. Dan itu adalah sesuatu yang boleh menyentuh hati juri biasa. Lihat, kerjayanya sudah berakhir. Dan itu boleh menjadi satu kesedaran yang agak pahit. Seperti yang awak katakan, seolah-olah jatuh daripada kegemilangan dalam arti kata itu. Dan awak tahu, bagi seseorang yang sedang ditimpa nasib malang dan berdepan dengan pelbagai perkara dalam hidup mereka, kemudian tragedi ini berlaku jika mereka mendakwa bahawa dia tidak melakukannya. Awak tahu, itu satu lagi gambaran bahawa dia bukan sekadar awak tahu pemain bola sepak profesional yang berjaya tetapi berasa dirinya istimewa dengan sejarah silam yang mungkin tidak didengar sepenuhnya oleh juri. Tetapi dia juga hanyalah seorang manusia biasa yang benar-benar sedang menghadapi kehidupan selepas.
liga profesional dan tiada buku panduan untuk itu. Jadi saya rasa Anda perlu memanusiakan mereka dalam konteks itu dan membuka minda juri supaya mereka lebih menerima naratif Anda tentang apa yang berlaku. Ya, dan saya tak tahu apa situasi keuangan dia. Anda tahu, dia tanda tangan kontrak dengan Jets bila dia dipilih dalam pusingan pertama. Saya rasa pilihan ke-20 keseluruhan dan dia dapat kontrak bernilai $10 juta. Anda tahu, dia tak bermain sejak 2020 dan dia pun berpindah-pindah kelab, akhirnya tersingkir selepas satu tempoh masa. Jadi, apa yang dia buat sepanjang 5 tahun lepas? Bukanlah dia tinggal di rumah agak mewah. Anda mungkin fikir seseorang yang anda tahu pendapatan kerjaya $10 juta akan tinggal di tempat begitu. Keluarga Gabriela Perpetuo sedang memfailkan saman kematian salah bernilai $50 juta. $50 juta adalah jumlah wang yang besar. Bagaimana anda menentukan nilainya dari sudut sivil dalam kes seperti ini? Sudah tentu, tiada jumlah wang yang boleh mengembalikan seseorang, tetapi juga mengetahui bahawa itu 5 kali ganda daripada jumlah yang dia peroleh sepanjang kerjayanya dalam NFL. Bagaimana seorang peguam boleh sampai kepada angka 50 juta itu? Tuan, maksud saya Anda melihat betapa besarnya kehilangan itu dan kehilangan itu kepada plaintiff baru iaitu keluarga mangsa. Anda tahu apa makna orang itu kepada keluarga? Apa makna mereka kepada community? Apa makna mereka kepada dunia? Anda tahu, adakah mereka menyumbang pendapatan kepada keluarga? Anda melihat pertimbangan ekonomi seperti itu dan sebenarnya kehilangan nyawa yang sangat menyedihkan. Itu sememangnya satu kerugian berjuta-juta ringgit. Tetapi sebenarnya apa yang turut memainkan peranan, Chris, ialah kemampuan untuk mengutip pampasan daripada saman kematian salah seperti itu. Anda boleh dapat penghakiman bernilai berjuta-juta ringgit. Dan jika orang itu tidak mempunyai aset untuk membayarnya, Anda tidak akan mendapat bayaran. Ya, macam mana itu berfungsi? Jadi, anda tahu, dan sekali lagi, kita masih jauh lagi. Dia tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Katakanlah dia didapati bersalah. Dan anda tahu, saman $50 juta ini, juri akhirnya di pihak sivil yang saya tahu akan mengambil masa yang lama, mungkin selepas kes ini selesai. Jadi, apa yang berlaku dari segi kewangan? Maksud saya, Adakah anda tahu, saya tahu anda berhak mendapat $50 juta, tetapi jika dia dipenjara, bukannya dia akan ada duit sebanyak itu? Bukanlah dia pernah ada duit sebanyak itu pun, jumlah itu. Anda tahu macam mana Darren Lee di pihak sivil pun nak bayar peguam? Betul. Biasanya kalau ada polisi insurans yang berkaitan, pihak insurans akan lantik peguam. Saya tak nampak itu akan berlaku dalam keadaan macam ni. Jadi membayar peguam, anda tahu, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu dolar. Dan kemudian anda akan dapat, anda tahu, penghakiman berjuta-juta atau berpuluh juta terhadap anda pada akhirnya. Apa yang berlaku ialah defendant akan diisytiharkan muflis dan akan ada keutamaan tuntutan-tuntutan berbeza terhadapnya. Orang lain yang mungkin dia berhutang akan mengemukakan tuntutan mereka dan kemudian hakim kebangkrapan akan berkata, "Hey, ada $50,000 aset di sini. Kita akan membahagikan ini seadil dan sesaksama yang mungkin." Dan orang-orang itu hanya dibiarkan terkapai-kapai dengan kehilangan orang tersayang yang tidak dapat dikira nilainya dan langsung tiada pampasan yang benar-benar setimpal. Ya, dan kalau difikirkan juga, dia telah berdepan dengan isu undang-undang sebelum ini, anda tahu, dalam beberapa kes serangan. Pembelaan undang-undang terhadap tuduhan membunuh bukanlah sesuatu yang murah. Dan kemudian, sudah tentu apabila anda memperoleh wang itu. Kita sering dengar tentang atlet yang muflis. Saya tidak tahu apa keadaan kewangan dia. Saya pasti itu adalah sesuatu yang akan menjadi faktor apabila kes ini berjalan nanti. Eric Fetis, peguam pembela jenayah, Singa Mile High dari Denver, Colorado. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami di Law and Crime. Seronok dapat bersama anda. Itu sahaja untuk On The Case yang dibawakan oleh Law and Crime. Kami juga kini bersiaran di Peacock. Saya Chris Stewart, jumpa anda pada masa akan datang.